Hello guys, Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Ini video saya yang pertama dalam bulan puasa ni. Agak sibuk, tak sempat nak bervlog. So hari ni saya nak share sikit lah mengenai tayar KTM Duke 790. Jadi benda ni saya sebenarnya nak share lama dah, tapi kali ni baru berkesempatan. Okey. Jadi sebelum ini, untuk Duke 790 keluaran yang sebelum ini, sebelum 2024 lah di Malaysia ni, tayar original kilang tayarnya ialah Michelin Michelin, tak silap saya Road 5. Sekarang dah Road 6. Jadi untuk pengetahuan korang, tayar tu antara orang kata tayar premium lah. Tayar premium, boleh bawa dalam track, dan memang kelazatannya, kesedapannya dah terbukti lah. Sebab tu 790 dulu memang original kilang, standard kilang pakai Michelin tu. Tapi sekarang untuk keluaran yang 2024 ini, Duke disebabkan dah dipasang di China, di China, jadi adalah sedikit perubahan, di mana tayar yang sekarang ni yang saya pakai motor ni adalah tayar Maxxis, daripada Maxxis Super Max ST. Adakah tayar ni bagus, reliable, padu ke? Kan? Sebab berani Maxxis atau KTM letak tayar ni dekat 790. Sebab dulu Michelin, kita tahu Michelin memang tayar utama untuk MotoGP. Tak silap saya lepas ni dah pakai Bridgestone kalau tak silap saya lah. Jadi kira Michelin ni kita dah tahu dah antara tayar high end memang tak tahu mantap. Okey. Ini adalah perkongsian saya setelah beberapa bulan saya pakai, dan beberapa kira saya dah cuba jalan yang macam ni, jalan macam tu. Apa saya punya pandangan, apa yang saya boleh share lah tentang Super Max ST ni. Okey. Jadi tayar ni, kalau tak silap saya, Super Max ST ni yang saya boleh nyatakan dia bukanlah soft compound. Dia bukan soft compound. Dia tak silap saya medium high macam tu lah. Dia bukan medium soft, dia medium high. Okay. Jadi profil medium high ni dia tak selembut soft lah. Macam kalau korang tengok, macam kalau korang tengok dulu saya pakai Rosso 3 dekat Duke 200, itu medium soft. Okay. Jadi untuk tayar ni, bagi saya lah kan, untuk penggunaan road macam ni, highway, okey. Dia boleh dipakai dengan tenang kan, tak ada masalah. Dan dia akan memberikan satu grip yang baik lah, untuk di jalan raya biasa ni, dan juga di highway lah. Dan saya juga pernah cuba. Okey, kita try. Saya try untuk capai top speed motor ni. Saya tak pernah dapat yang tinggi sekali lah. Saya pernah dapat 200 lah setakat ni. 200 off record lah kan. Kita tak, maksudnya saya tak record dalam video lah, tapi tak silap saya yang 19 lebih tu saya ada record lah. Okey, untuk dalam high speed yang laju, tayar tidak bergegar. Tayar okey, tak ada rasa apa kata hilang kawalan. Dia nice je, memang nice grip dia, cun untuk bawa dalam lajuan yang
laju. Jadi reliable lah motor ni, tayar ni reliable. Okey. Saya dah bawa dekat Bukit Tinggi, saya dah bawa Genting, jalan basah pun dah. Untuk jalan basah, setakat dia lah. Tayar ni okey lah. Dapat grip yang cun kan. Dia bila tiba-tiba hard braking, still grip on the road. Dia tak macam kalau Duke 200 tu yang pakai standard kilang MRF tu lah. Itu kalau hujan, hard braking, sampaikanlah salam lah kan. Tahu-tahu je motor ke depan, korang tak ke mana. Itu dia punya profile. Sebab MRF tu pun dia punya profile dia hard juga kan. Okey. So kenapa dia hard ni, sebenarnya mungkin salah satu sebabnya dia hard medium lah bagi saya. Untuk mileage lah, supaya tayar yang agak sedikit keras ni dia boleh digunakan dalam keadaan ataupun masa yang lama, jarak yang banyak lah. Mileage dia punya capaian lagi jauh, lagi banyak kan. Sebab kalau kita tahu soft compound ni, tayar lembut ni, dia cepat haus kan. Tapi itulah apa yang KTM cuba dapatkan untuk Duke 790 ni. Penggunaan tayar yang semaksimum dan juga mendapat grip dan cengkaman tayar tu yang optimum lah kan. Dia bukan maksimum, dia optimum sahaja. Maksudnya sedap-sedap lah, sesedap rasa. Okay. Alright. Penggunaan bukit, okay. Saya dah itu naik try Genting. Sebab kita tahu kadang-kadang tayar Genting ni dia ada licin-licin sikit kan. Ada macam minyak-minyak lumut. Nice. Okay, masih dalam grip. Sama juga dekat Fraser Hill yang jalan berlumut, masih okey. Cuma motor ni bila saya bawa di BTIC lah, kita layan corner, kita melayan corner, melepeh semua. Di situlah kekurangannya. Okey, di situ kekurangannya sebab dia sangat beza ya guys. Bila saya pakai Rosso 3, korang kena tahu tak, bila korang biasa bawa motor dan pakai tayar yang sedap ni, korang boleh feel, korang boleh rasa tayar tu mencengkam jalan tau. Macam saya pakai 200 dulu, saya pakai Rosso 3, memang boleh rasa cengkaman tayar tu pada jalan. Memang korang akan automatically kan, akan berani untuk melepeh. Dan kalau korang tengok video saya yang 200 tu, ada saya siap dapat chicken strip lagi kan. Chicken strip tu yang kat ujung tayar tu, yang tak tahu kan. Itu maksudnya korang dapat semaksimumkan lean body tu hingga tayar tu di hujung-hujung. Tapi untuk ni Maxxis Super Max ST ni, saya tak berani. Tak berjaya. Memang tak berjaya. Tak ada chicken strip ke apa ke, tak ada. Sebab saya tak berani nak lean betul-betul. Sebab bila ada satu keadaan di mana saya boleh rasa kegelian ketika cornering tu. Dia rasa geli-geli sikit kan, macam sampai korang rasa tak berani lah nak lean betul-betul kan. Jadi bila kita boleh rasa motor tu punya tayar motor tak mencengkam jalan, jadi jangan cuba-cuba berani kan. Rugi lah. Tahu-tahu je lagi sampaikanlah salam kan, motor kat sedepan, kau kat belakang. Jadi itulah setakat di kekurangan lah bagi Super Max ST ni. Dia bukan soft compound, jadi di cornering tu agak lah rasa geli-geli sikit kan. Dia berbeza dengan Michelin memang tidak ada kegelian kan. Berani kita corner, kita boleh lean, kita boleh melepeh dengan lebih baik. Jadi di situlah maksudnya bagi saya kalau nak main track,
motor ni nak puas, kena pakai tayar lain. Kena pakai tayar lain. Tak boleh lah bergantung dengan tayar Supermax ni. Tapi untuk jalan-jalan biasa ni okey, tak ada masalah. Highway okey. Sebab memanglah mungkin dia punya profile untuk tayar ni adalah untuk dapat cover mileage yang jauh lah kan. Ini kalau pakai soft compound tak tahu sekejap ke. Kalau ni mungkin lah jauh lama kan. Mungkin mana tahu 10,000 kan. Mana tahu. Sebab dia, kalau saya tengok pun, dia punya profile dia tu, kalau korang pegang tayar dia di tengah-tengah tu dia agak keras. Dia beza tau kalau korang pegang tayar yang lembut. Kuku korang tu boleh terbenam dalam tayar, atau tarik balik dan dia akan bounce balik. Yang bahagian kuku yang korang tekan tu, itu punya lembut lah. Itu yang soft compound. Kalau keras ni dia kau tekan, dia nak terbenam tu susah. Dia boleh beza lah. Sebab tu tayar ni memang tak se-perfect lah untuk main track cornering. Tapi overall untuk road semua okey, tak ada masalah lah kan. So macam siapa yang ambil 79 baru ni, bagi saya lah, kalau korang nak ride santai-santai, ride high speed boleh, tapi just high speed yang tegak lah kan, bukan nak cornering kan, tidak mengejar corner sangat. Okey lah, boleh pakai macam saya lah, still pakai Supermax ni kan. Sebab saya pun bukannya kaki corner yang gila-gila kan. Tapi kalau yang jenis kaki corner gila-gila, memang nak rasa kepuasan mencari grip kan, yang jenis nak cecah lutut, cecah siku, cecah kepala, saya syorkan tukarlah tayar. Pakailah tayar yang sesuai kan. Road 6 ke, Rosso 4 ke, S23 ke kan. Itu antara tayar yang memang mantap lah. Soft compound yang syahdu kalau kau nak main corner kan. Okay, so guys, itu adalah perkongsian kali ni tentang tayar Supermax ST ni daripada Maxxis. Sesuai ke tidak untuk 790? Okey, bagi saya okey. Sesuai, just nice untuk ride santai, ride town, high speed yang straight ni, macam ni okey saja. Dan bila hard braking pun alright, dia tidak tergelincir, tak ada masalah. Orang kata okey lah kan. Sedap-sedap rasa. Tapi pada korang kalau yang kaki race, kaki lepe yang hardcore, mencari siku, mencari lutut, untuk dicecah, cari yang lain lah. Okay, ini simpan je. Ini untuk buat main dekat town kan, sebab tahan lama. Alright, itu saja. Kan kalau korang tengok video saya sekarang banyak waktu pagi kan, so kalau pengetahuan korang, macam saya kata lah, motor ni saya dah rajin bawa daily. Saya motor ni beza sikit lah dengan 200 tu saya bawa juga tapi kurang. Tapi motor ni banyak kali memang saya bawa pergi kerja. Seronok kan. Wah, jangan. Tapi itulah, minyak je, minyak dah lah kan. Biasalah, when power lebih, minyak pun lebih. Okay geng, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.